salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan bertajuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah, iaitu kenali nombor 1 hingga 10 berdasarkan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK pada tahun 2026. Bagi aktiviti ini, kami telah memilih pendekatan Montessori sebagai pendekatan pedagogi utama. Pendekatan Montessori diasaskan oleh Maria Montessori dan menekankan pembelajaran secara kendiri, pengalaman hands-on serta penggunaan bahan konkret. Dalam pendekatan ini, guru bertindak sebagai pembimbing, manakala murid meneroka dan membina pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini sangat sesuai untuk kanak-kanak prasekolah kerana mereka belajar dengan lebih berkesan apabila dapat melihat, menyentuh dan memanipulasi bahan pembelajaran secara langsung. Pendekatan Montessori dipilih kerana ia membantu kanak-kanak memahami konsep nombor melalui pengalaman sebenar. Penggunaan kad number dan magnet berwarna membolehkan murid menghubungkan simbol nombor dengan kuantiti objek secara lebih jelas. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan prinsip KSPK yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran melalui bermain dan mengambil kira perbezaan setiap individu. Objektif aktiviti ini adalah supaya murid dapat mengenal nombor 1 hingga 10, membilang objek dengan tepat sehingga nombor 10, memadankan nombor dengan kuantiti objek yang sesuai serta mengembangkan lagi kemahiran motor halus melalui aktiviti menyusun magnet. Objektif ini bertepatan dengan tunjang sains dan teknologi di dalam bidang awal matematik. Aktiviti ini dilaksanakan selama 30 minit dan dibahagikan kepada beberapa langkah utama. Aktiviti dimulakan dengan set induksi melalui lagu nombor bagi menarik perhatian murid-murid. Seterusnya, guru memperkenalkan nombor 1 hingga nombor 10 menggunakan kad nombor. Selepas itu, guru menunjukkan demonstrasi cara memadankan nombor dengan jumlah magnet yang betul. Murid kemudian menjalankan aktiviti secara individu dengan memilih kad nombor dan mengira magnet yang sepadan. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan ialah nombor 1 hingga nombor 10, magnet yang berwarna, tika Montessori dan bekas penyimpanan bahan. Penggunaan bahan konkret ini membantu murid memahami konsep nombor dengan lebih mudah serta meningkatkan pelibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran. Melalui pemerhatian semasa aktiviti dijalankan, kebanyakan murid menunjukkan minat yang sangat tinggi dan dapat melibatkan diri secara aktif. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, penggunaan bahan konkret seperti magnet berwarna berjaya menarik minat murid dan meningkatkan fokus mereka semasa pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah perbezaan tahap kebolehan murid serta kesukaran setengah murid untuk mengenal nombor yang lebih besar seperti nombor 8 hingga 10. Bagi mengatasi cabaran ini, guru memberikan bimbingan secara individu dan menggunakan soalan rangsangan bagi membantu murid untuk memahami konsep yang diajar. Untuk penambahbaikan masa hadapan, aktiviti boleh dilaksanakan secara berperingkat mengikut tahap kebolehan murid serta menggunakan lebih banyak bahan interaktif bagi meningkatkan pelibatan mereka. Secara keseluruhannya, pendekatan Montessori didapati sangat berkesan dalam membantu murid memahami konsep nombor dan menyokong pengembangan holistik mereka dari aspek kognitif, fizikal, sosial dan emosi. Kesimpulannya, aktiviti ini berjaya mencapai objektif pembelajaran dan selaras dengan aspirasi kurikulum standard prasekolah kebangsaan 2026. Sekian, terima kasih.